Saya rasa selain daripada Yang Berhormat Chow telah dimaklumkan bahawa MPSB dipanggil untuk adakan mesyuarat, tetapi saya rasa ini hanya satu mesyuarat persiapan dan persediaan. Sekiranya ada usaha-usaha mencari kapal terbang dijalankan di kawasan Selat Melaka dan Laut Andaman, sehingga hari ini tidak ada perkembangan laju dan kerajaan negeri tidak dimaklumkan secara rasmi. Hanya mereka dipanggil untuk hadir mesyuarat saja. Tapi sehingga hari ini kerajaan negeri tidak dimaklumkan dan kerajaan negeri bersedia untuk memberikan sebarang bantuan kalau diminta oleh pihak kerajaan persekutuan ataupun kementerian. Tapi sehingga sekarang saya rasa sungguh pun kita di Fanggang ada kapal perang Amerika Syarikat pergi untuk membuat kerja-kerja penyelamatan. Tapi kerajaan Malaysia masih menyatakan bahawa mereka akan teruskan operasi untuk mencari dan menyelamat di kawasan Asad. Tapi sehingga sekarang saya rasa tidak ada apa-apa. Dipanggil oleh Majlis Keselamatan Negara Putrajaya dan telah mengikut laporan pegawai menetapkan beberapa tempat dan kemudahan yang mungkin dikira atas kemungkinan operasi pencarian di Selat Melaka diperlukan. Jadi kemudahan-kemudahan di negeri Pulau Pinang akan digunakan untuk operasi ini. Itu pun satu persiapan awalan sajalah. TUDM di Butterworth, pelaburan Butterworth, Swettenham, Port Swettenham, hospital semestinya, stadium Bertam untuk helipad, Devon Millennium untuk International Crash Center sebab ratus-ratus ya, kalau lihat gambar-gambar di Putrajaya memang di KIA memang kehadiran media antarabangsa yang begitu ramai sehingga sebuah Dewan Millennium dikena pastilah. Lain-lain adalah kapal yang mungkin digunakan dan itulah lebih kurang kemudahan-kemudahan yang diperlukan dalam operasi sedemikian.